Baru-baru ini, Bella sedang membuat siaran langsung bersama adiknya, Didi Astila, untuk menjual pakaian jenama Prelude milik mereka. Live itu pada awalnya nampak biasa sahaja, tapi tiba-tiba bertukar jadi sangat lucu apabila Saddiq muncul secara online dari MUA. Ketika itu, Saddiq berada di MUA kerana urusan kerja sebagai ahli parlimen, manakala Bella pula sibuk bekerja dan membuat live bersama Didi. Walaupun berjauhan sekejap, ramai netizen nampak hubungan mereka tetap manis dan comel. Dalam live tersebut, Didi sempat menunjukkan beberapa pakaian lama milik Bella untuk dijual. Tapi satu pakaian yang dikatakan ada kenangan Bella dan Saddiq ketika berada di Semporna terus membuat Bella cepat-cepat menghalang Didi daripada menjualnya. Masa itulah netizen mula mengusik dan ruangan komen terus dipenuhi dengan gelak ketawa. Ramai kata Bella nampak sangat sayang dan simpan pakaian itu sebab ada nilai sentimental bersama tunangnya. Namun bahagian paling lucu berlaku apabila Saddiq cuba masuk live untuk berbual dengan Bella. Malangnya, kamera telefonnya pula tidak menghala ke arah yang betul. Akibatnya, Saddiq langsung tidak dapat melihat wajah Bella ketika live berlangsung. Lebih kelakar, 5 orang dalam tim Saddiq termasuk Jack ketika itu pun sama-sama cuba membantu, tapi semuanya nampak blur dan tidak tahu macam mana nak betulkan flip kamera telefon tersebut. Saddiq pula kelihatan sangat bingung sambil beberapa kali cuba melihat skrin. Bella dan Didi terus ketawa besar melihat gelagat mereka di sana. Netizen yang menonton live itu pun turut terhibur. Ramai mengatakan momen itu nampak sangat natural dan sweet, macam pasangan yang benar-benar selesa antara satu sama lain. Walaupun malu-malu, Saddiq sempat memberi pesanan kepada Bella supaya jangan melupakannya ketika berada berjauhan. Ayat ringkas itu terus membuat ruangan komen dibanjiri emoji hati. Ramai netizen kini menggelarkan mereka sebagai lovebird kerana sering berkongsi momen spontan yang comel dan menghiburkan. Malah ada yang berkata, hubungan mereka nampak semakin matang dan semakin serius menuju ke alam perkahwinan. Rata-rata peminat juga terus mendoakan agar Bella dan Saddiq dipermudahkan segala urusan dan berharap pasangan ini akan sampai ke jenjang pelamin dalam masa terdekat. Apa pendapat anda pula? Adakah ini pasangan paling sweet dalam dunia hiburan sekarang? Jangan lupa tinggalkan komen dan subscribe untuk lebih banyak cerita terkini Bella Astila dan Sheikh Saddiq. Moga tidak dilupakan ya sambil bekerja. Walaupun di perantauan. How's everything?